Guys, ini menu yang saya order. Surprisingly this looks so good lah. Ini nasi ayam gepuk dia set dengan teh ais. Guys, okay, hari ni saya bawa anda ke satu kedai yang sangat special, iaitu Picnic House by Nak Cikit. Okay, ni terletak di area ni saya rasa Sikamat Seremban lah basically. Dan dia punya specialty adalah welcome home to hearty meal. So jomlah kita masuk tengok. Okay, dibuka daripada pukul 12 tengah hari sampai 11 malam hari Isnin cuti. Okay, so this is the ni lah. Okay, jom kita masuk dalam. Lama buka sikit. 1 PM to 11 PM open daily except Monday. That is dia punya social media lah. So ini guys, kau tengok, this is the place lah. Okay, dia ada tempat makan dekat atas, dia juga ada tempat makan dekat bawah. Kita boleh tengok guys. Okay, dia punya area picnic house dia kat sini. Let's go and have a look. Okay, ni. Aduh. Oh. Ini juga lah tempat lepak dia guys. Korang boleh lepak kat sini. Ada beanbag, ada meja. Kat sini semua tempat lepak lagi. Okay, ni, dan dia ada juga korang nak main games. Ada board games macam congkak semua tu, macam ada kot nampak gayanya. Dan itulah, ini adalah dia punya dining area belah bawah. Okay, jadi jom kita pergi tengok apa yang ada dekat dia punya menu. Okay, let's go guys. Okay guys, dan ini dining area dia belah dalam. Okay, this is nice. Okay, dia ada toilet ada of course. Dalam sini pun ada juga another dia punya dining area dia yang korang boleh, cukup romantic guys. Okay, and toilet, and also this side lah. Okay, jadi sitting area dia meriah. Dan dia literally konsep dia macam rumah lah. Okay, dan saya nampak dah saya duduk kat mana guys. Okay, jadi for now kita order dulu. Okay, kita order dulu. Kita tambah dengan hash brown 2 biji. All looks good, smells good. Ada kicap, very thoughtful. Ada sambal, ada sup. Okay, jadi again lah, kepada anda yang berada di Seremban guys, anti-mesim ataupun untuk short vacay yang kau boleh datang pada weekend, saya boleh recommend lah kedai ni. Okay, come and check this place out. This is a nice spot. And of course, as usual, don't forget follow for more, subscribe, and I will see you guys in my next video. Okay, dan guys, ini dia punya view bila dah almost malam lah. Ni maghrib tapi cuaca mendung, so gelap sikit. But anyway guys, saya gembira lah. Okay, nak bagi kedai ni another award, which is di samping kedai-kedai yang saya bawa anda semua makan, saya boleh katakan guys, ini adalah kedai yang berbaloi lah. Okay, this is a berbaloi award, recommended award, and definitely will be coming back award. Okay, sebab makanan dia sedap, portion dia bagus, layanan dia mesra, tempat dia okey, sangat-sangat ada vibe. So saya highly recommend lah. Okay, kepada anda nak pergi mana guys, nak cuba-cuba makan makanan yang macam-macam, here lah. Okay, dia ada nasi lemak, ayam gepuk, ini ada western menu sikit. But all in all guys, saya makan tadi dua benda tu, dua sedap. Okay, itulah guys, that's it for this time. Don't forget follow for more, dan saya akan jumpa anda dalam video seterusnya. Okay, Picnic House by Nak Cikit. Okay, Nak Cikit guys, Nak Cikit. Okay.